cucu nenek ni. Salah siapa? Siapa yang beri sangat nak kahwin? Kau juga kan? Bila dah ketinggal, dah jadi janda, tahu pula kau nak marah. Ya, tipu Aida. Walau dia tipu Aida, dia tipu Aida. Kalau ya pun kau marah dengan Halim, jangan anak kau jadi mangsa. Halim tu dah tinggalkan kau, dah tak ingat kau langsung. Kau pula jangan nak ingatkan dia lagi. Maklum suruhlah orang tu ambil eja dia. Suruh dia bawa pergi. Suruh dia bawa pergi cepat, Maklum. Tak apalah, ikut suka kau lah. Maklum gitu. Apa? Jom kita pergi sekarang. Sekejap tuan, saya letak beg dulu. Ya. Haris, jomlah pergi sekali. Penat tak hilang lagi ya. Bila-bila boleh pergi tu. Ayah dah tak sabar nak tengok cucu ayah. Cucu lelaki ayah. Kau pun takkan tak nak tengok Salimah. Dah lama dia tunggu kau tu. Jomlah. Abang tak sayang Iman. Dia kan anak lelaki abang. Itu cucu lelaki ayah. Cucu lelaki yang dah rampas aku punya hak semua. Kau tahu tak? Abang cakap apa ni? Dia masih kecil lagi lah, bang. Dia tak tahu apa. Lagipun kalau ayah serahkan semua harta tu dekat dia, abang pun... Kak Ayah tak boleh bawa dia balik. Kau tahu kenapa kan? Oh, saya tahu sebabnya. Tapi kalau dah 24 jam macam ni, macam mana, Kak? Saya rehat pun. Mak pesan. Pergi cari kuih yang aku pesan. Mana kuih tu? Kau dah pandai menipu dah sekarang, kan? Lepas tu buat alasan pula. Kau nak jadi apa besar nanti? Pompak! Kecil-kecil dah pandai menipu. Sekarang kau masuk, pergi buat air. Kau boleh diam tak? Nenek mana tahu pasal sekolah? Ish. Tak baik tau cakap dengan nenek macam tu. Bila masa dia tak marah mak Salimah. Sekarang ni bila dia dah pandai cakap ni, selalu menengking mak. Iman, jom. Atuk ada beli sesuatu untuk Iman. Atuk ada beli sedikit baru lah. Mesti Iman suka. Jom.